2 ekor harimau buat pertama kali tiba di benua Afrika dan baru tahu apa maksud sebenar makan bufet sepuasnya. Dalam masa sehari sahaja, mereka bunuh hampir 30 ekor haiwan. Satu pesta pemburuan yang tak pernah dilihat di savana. Sebenarnya, 2 beradik harimau ini bukan datang secara semula jadi. Ia adalah eksperimen gila oleh John dan David yang mahu lihat apa jadi kalau pemangsa Asia dilepaskan ke tanah Afrika. Harimau-harimau ini dibesarkan oleh manusia, tak ada pengalaman hidup liar, tak tahu memburu. Mula-mula mereka cuba kejar rusa dan kerbau, tapi bila nampak mangsa yang jauh lebih besar, mereka takut dan lari balik. Untuk bantu mereka belajar, penyelidik guna trek dan bangkai haiwan untuk latih naluri memburu. Tak lama kemudian, 2 beradik ini mula faham. Memburu bermaksud makanan. Namun latihan itu ada kesan sampingan. Setiap kali nampak truk, mereka sangka itu mangsa. Jadi kaedah baru diperkenalkan, menggantung mangsa dengan tali supaya harimau lebih fokus kejar haiwan sebenar. Beberapa bulan kemudian mereka akhirnya berjaya bunuh mangsa pertama, seekor landak. Tapi hasilnya badan penuh duri. Walau sakit, mereka tak serang penjaga yang bantu cabut duri satu persatu. Selepas pulih, mereka mula memburu lagi.